on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. Lately you say he been killing the vibe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mungkin kita nak pergi jalan nih, cari angin. Kita nak berjalan ke Dixon bersama Aisyah. Aisyah, salam Aisyah. sama dengan Aisyah, baby Amirul dan Mak. Dan Mak Liz. Dengan Mak Liz dari Terbelu. Ni nak pergi ke mana ni? Ke Dixon. Kat Teluk Kemang yang paling ramai orang. Kalau video Mak potong baju. Okey. Nanti kita buat. Sekarang ni kita fokus pergi ke laut dulu. Masalah kita buat tu nanti kita buat. Tak nampak kamera tu orang nampak. Tak nampak juga. Okey je. Ni kan Indonesia ni sikit. Nanti kita betul cakap macam ni. Saya kena fokus pegang steering juga. Biarkan saya serahkan semua pada isteri saya yang tercantik ni. Okey, sekarang ni berapa Dalam kilo kereta lagi ni. kita nak sampai? Okey, Seremban Labu 500 meter lagi. Baik juga rumah kat Seremban cantik. Itu Seremban 2. Masuk sini ke? Dixon mana sini ni Seremban. Oh, kat depan lagi kan? Dixon. Depan lagi sikit. Itulah. Ah, Tu dekat nanti. Apa tu? Bodison 35 km lagi. Tu untuk Bodison lah. Tapi kita bukan nak pergi ke Bodison. Kita nak pergi ke Teluk Kemang. Bodison tu bandar dia. Dah sampai ke Teluk Kemang. Yang sana tu tadi tempat parking semua. Yang sana tempat parking. Tempat jualan. Jualan yang tu kamar mandi. Jalan terus. Lah. Inilah. Teluk Kemang. Sini Teluk Kemang. Dixon ujung sana, Dixon ujung sana lah. Dixon ujung sana, yang ni area Teluk Kemang. Dixon lagi bukan yang tu, tapi yang ujung sana lagi. Itu area Dixon. Bestnya ni tengah sunset pula ni. Best gila. Pasir putih, susah dapat pasir putih kat Malaysia ni. Lihat pasir putih macam paradise je.
Teluk Kemang sunset best gila. Nah, buat macam ni. Best gila. Dalam memang tu pula. Jet ski, banana boat, semua ada. Dah lah. Yang tu bangunan apa tu lah yang besar tu, mercusuar saya rasa. Itu untuk kontrol-kontrol kapal ke atau apa. Okay. Yang tu hotel, saya ingat hotel tu, kita tahu lah. Saya belum familiar sangat dengan tempat ni. Dah berapa kali sini, cuman saya belum familiar sangat. Okey, Lala. Okay, bye. Tutup.